Malaysia Airlines ni rugi hampir setiap tahun daripada 2014 sampailah ke 2021 dengan 25 bilion liability dia tanggung. Dan ramai dah jangka dah Malaysia Airlines ni dah tak boleh diselamatkan. Seorang CEO yang dipelantik untuk turnover daripada luar negara yang hebat-hebat. Mereka tak berjaya nak ubah nasib Malaysia Airlines. Tapi muncul seorang hero yang berjaya naikkan MAS menjadi profit pada tahun 2022. Seorang yang tak ada background kewangan dan yang paling penting tak terkenal dalam dunia korporat tapi terkenal dalam dunia penerbangan. Individu tersebut adalah Kapten Datuk Izham Ismail. Sebenarnya dia dah masuk MAS sejak daripada tahun 1990. Dah clock in lebih pada 22,000 jam penerbangan. Dah jadi kapten. Selepas tu dia convert masuk ke dalam pengurusan. 2015 dia jadi COO dan pada 2017 dia dilantik sebagai Managing Director. Dan bayangkan, hang sebagai orang biasa yang nak selalu tengok turbulence dekat kokpit, sekarang ni kena handle turbulence syarikat penerbangan yang bernilai bilion. Masuk dalam syarikat, Kapten Izham nampak satu benda yang bermasalah. Budaya kerja dekat Malaysia Airlines sangat-sangat toksik dan inilah strategi pertama bila dia nak berubahkan Malaysia Airlines. Dia mula dengan people's inside the Malaysia Airlines. Quarterly performance dia perkenalkan, beribu pekerja dibuang sebabkan performance dari luar nampak sakit, tapi budaya syarikat kena berubah. Kemudian datang COVID pada tahun 2020 dan ramai orang ingat bila COVID main, dia adalah satu pengakhiran kepada industri penerbangan termasuk Malaysia Airlines. Tapi Kapten Izham dia nampak benda ni sebagai satu turning point dan peluang untuk mengurangkan hutang syarikat. 113 hari dia berunding dengan creditors syarikat dan liability yang mereka ada sebanyak 15 bilion tu berjaya dipadamkan dan disusunkan di dalam jadual pembayaran. Ini adalah strategi kedua perubahan Malaysia Airlines. Balance sheet dia dah jadi lean. So bila dah jadi lean, banyakkan bank boleh bagi hang kredit lebih lagi. Sebelum Kapten Izham masuk, 45% jualan adalah di antarabangsa dan top line paling tinggi adalah 8 bilion revenue Malaysia Airlines. Dan pada hari ini 80% Malaysia Airlines punya revenue ni adalah daripada antarabangsa, menjadikan dia lebih pada 12 bilion revenue dengan hanya 82 aircraft. Dan ini adalah strategi ketiga yang menyebabkan Malaysia Airlines ni boleh sustain dan boleh jadi profit. Depa betul-betul fokus on premium airline. On time performance depa naik ke 91%. Disiplin costing depa tu memang sangat ketat. Dengan hanya penerbangan yang sikit saja depa boleh buat profit sebab depa fokus on the deep network of flight. Dan hasil tiga-tiga strategi yang Kapten Izham buat, depa mula catatkan keuntungan pada tahun 2022. Sebelum tu dah tak pernah untung hampir 10 tahun lebih. 3 tahun berturut-turut syarikat Malaysia Airlines untung. Dan benda ni bukan nasib, ni adalah disiplin kewangan dan juga fokus strategi untuk mengembangkan syarikat dengan lebih dalam.